aku nak buat live TikTok contoh menggunakan PC, kamera dia akan rotate macam ni tau. TikTok kan dia portrait macam tu, takkan kita nak pusing laptop tu. Aku jumpa satu HD kamera yang ini guys. Sekarang ni kita pakai HD webcam. Okay, kau tengok, ini hasil kamera webcam yang tak boleh rotate dan kamera dia, kualiti dia macam tu lah, standard lah. Jadi kita tukar kepada yang ini. Dia ada dua, Pico dengan Pico Plus. Yang aku punya ni Pico Plus. Jadi kita tukar sini. Nak tahu kat mana dia punya Pico Plus, kat sini. Nampak ni, image Pico Plus, orang tukar. Nampak kualiti gambar dia? Beza kan dengan yang tadi kan? Korang jangan risau, kalau portable yang external macam ni, dia boleh pusing tau. Kau jangan risau, kau tak payah pusing kau punya laptop. Nampak? So korang boleh buat live TikTok ke apa. And dia lagi satu yang best, dia boleh alih-alih tau kamera. Contoh korang nak letak kat situ ke, korang nak letak belah sini ke. Contoh kalau background kau buruk dekat belakang tu kan, kau tengok. Okay, kau tukar dekat sini angle kau, lebih cantik sikit. Korang akan dapat result macam ni. Dia punya autofocus memang laju gila, tengok. Ini contoh kalau kau nak tunjuk produk ke apa kan, dia boleh baca juga tulisan. Ni contoh, kalau tulisan aku guna kamera biasa, nampak kalau kita dekatkan dia tak boleh fokus. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang tak boleh langsung. Kau tengok dekat sini, aku gunakan image Pico Plus ni. Kau tengok, dia baca and dia fokus kat font tu. Nampak? Tunjuk produk macam ni kan. Kalau kita kadang-kadang kita nak fokus, dia susah tau. Nampak? Lambat. Ini aku guna kamera phone aku. Okay, kita kena tekan screen baru dia boleh fokus balik. And then kalau kita nak zoom macam ni, dia tak fokus. Kena tekan screen baru dia fokus, betul tak? Ini kamera telefon. Kalau kita live dengan telefon, aku selalu hadap masalah ni. Tapi kalau yang ini, tengok aku zoom. Ini sekarang jauh pun clear. Kalau aku dekatkan pun dia boleh fokus. Nampak detail, dia boleh baca semua font kat situ. Memang mantap guys. Dan kita tarik, dia boleh fokus kat aku balik. Padu gila guys. Senang lah kalau korang nak buat live guna PC lepas ni. Korang boleh adjust dia punya orientation, nak portrait ataupun nak landscape macam ni. Dan boleh juga digunakan untuk online meeting. Dia punya gambar memang cantik. Dia boleh adjust angle juga, nak rendah sikit ke, nak tinggi sikit. Ni yang best pasal external camera. Lebih lagi kalau korang pakai image Pico Plus, kabel yang dibagi pun agak panjang so korang boleh adjust lah. Korang boleh tekan je dekat beg kuning bawah ni. Dia punya webcam, dan ni siap sekali dengan dia punya warranty. Korang tengok guys tu, ada limited 2 tahun warranty dengan dia punya user guide. Kabel daripada image ni, yang ni dia datang sekali dengan adapter USB-A macam ni. Dan yang ni dia punya bracket, dan korang akan dapat sekali dia punya merchandise ni.